Founder seller-seller back kuning TikTok, cuba tengok ni menunjukkan apa? Sales 1.3 juta, 50% datang daripada konten, bukannya live. Ini adalah bisnes yang sihat. Ni pula ROI 22, cost per order dia RM1 je. Menunjukkan apa dia? Sales datang daripada konten dan ads sikit saja tapi still boleh dapat 700,000 datang daripada konten saja. Cuba tengok kat sini, video delivering dia saja 160. Itu menyebabkan konten dia boleh buat sales tanpa bergantung dengan live. So persoalan dia, founder-founder yang dah run JV Max, kenapa result tak gempak macam tu? Sebab korang tak tahu strategi konten yang betul. Itulah masalah dia. So nampak kat sini, join je Founder Meetup, break 100,000 ke 1 juta tanpa live. 3 benda saya akan share strategi back kuning. Strategi konten, strategi setup JMV Max, apa ROI dia, berapa bajet dia. Dan benda ni adalah khas untuk seller back kuning TikTok yang dah run JMV je. Yang mana affiliate, yang mana team tak boleh masuk. 4 jam praktikal secara offline, face to face, tiada motivasi. Semuanya strategi yang anda terus boleh implement. Harga dia RM19 untuk 20 orang tak awal je. Siapa lambat, harga dia RM49. Baca kat bawah untuk register. Jumpa nanti.